Saya ada penyimpan emas, pakcik lah, dah usia dah 60-an. Dia kata, waktu di zaman dia kecil dulu, dia pernah tengok pelarian Vietnam ni dekat Kuala Kemaman, dia kata. Jual kepingan emas macam ni. Emas ni, dia kata. Kepingan-kepingan ni. Dia potong, dia kata. Dia potong, jual emas tu untuk dia survive, untuk hidup dekat Malaysia. Okay. Jadi kalau berlaku peperangan, nak bawa lari, harta lain tak boleh. Kalau dia bawa duit pun tak laku dah. Bila berlaku peperangan, duit tak laku dah. Sebab nilai duit, tuan-puan, bukan terletak pada duit tu. Kalau kata berlaku peperangan lah, okay, duit. Okay, ambil duit ni, contoh RM10. Tuan-puan, kalau berlaku peperangan, ini tak ada nilai ni. Sebab ini hanyalah sekeping kertas. Nilai duit bukan pada kertas dia ni, tuan-puan. Kalau duit RM10 potong 2, dia tak jadi RM5 ni. Dia nilai ni sebab apa, tuan-puan? Dia terletak kat mana ni? Tengok dia tulis. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Sebab dia ada jaminan kerajaan. Kerajaan cakap kertas ni sah, ada value dengan nilai RM10. Kalau tanpa jaminan kerajaan, duit ini hanyalah sekeping kertas. Okey. Dan jaminan kerajaan, dia tertakluk kepada kestabilan politik dan ekonomi. Kalau ekonomi kita tunggang langgang, macam Zimbabwe ke apa semua tu, negara tu, ataupun politik kita bila peperangan, confirm lah politik kita tunggang langgang. Ini dah jadi kosong, tak ada nilai. Ini dah tak ada nilai. Okay, nilai duit bukan pada kertasnya, tapi nilai emas. Emas ni nilai dia pada melekat pada berat dia, pada ketulinan dia. Tak perlu jaminan daripada siapa pun. Yang ni kena jaminan daripada kerajaan. Yang ni tak perlu jaminan sesiapa pun ni. Jaminan nilai dia terletak pada berat dia, ketulinan emas ni sendiri. Pergilah mana-mana seluruh dunia, emas ni laku. Tuan-puan beli emas public gold, pergi jual lah seluruh dunia. Harga dia tuan-puan akan dapat lebih kurang je harga public gold. Dia tak ada sebab jual ni dia jadi terlalu murah, dia potong banyak, tak ada. Tuan-puan pergilah seluruh dunia, jual emas-emas public gold ni, harga dia sama je. Okey, maksudnya ini dengan sendirinya dia adalah duit. Ini adalah duit dengan yang berdiri dengan sendiri. Ini adalah duit antarabangsa. Okey.